udkhuluha bisalam wala taqum ala qabrih fabada'a bi'aw'iyatihim la taqum fihi abada. Seterusnya kita perhatikan muka surat 31, iaitu perhatikan pada yang pertama sekali makhrajnya. Makhrajnya maknanya adalah tempat keluar huruf hijaiyah. Kemudian mad, iaitu bacaan yang panjang. Kemudian perhatikan qalqalahnya yang kita belajar daripada Iqra 4 ini tadi. Jadi perlu kita baca biar perlahan, tetapi asalkan ia betul. Cuba kita ikut dan kita amalkan, praktiskan. Huwa yubdi'u wa yu'id. Jadi qalqalah hujungnya wa yu'id. Begitu juga dengan qalqalah sughra. Huwa yubdi, huwa yub. Perhatikan di situ ya, tuan-tuan. Huwa yubdi'u wa yu'id. Dia bila huruf qalqalah di hujung perlu dibesarkan sedikit, iaitu qalqalah kubra. Wa khalaqnakum azwaja la labitha fi batnihi wa la muli'ta minhum ru'ba. Firaqu baini wa bainik wa la tahmil alaina isra wa la sawfa yu'tik khudh biyadika di'. Ulang. خذ بيدك ضغثا هذا بهتان عظيم في طغيانهم يعمهون ما يغني عنه ماله كيدهم في تضليل. Seterusnya kita ke muka surat yang terakhir di dalam Iqra 4, muka surat 32. Perhatikan betul-betul dan lancarkan. Wa idza ra'au tijarah, ataupun ulang, ta marbutah tadi kita tukarkan kepada huruf ha. Wa idza ra'au tijarah yamshi 'ala rijlain wa إسحاق ويعقوب حففناهما بنخل. ulang, حففناهما بنخل وهم لا يشعرون وأكثرهم لا يعلمون يا ليتني لم أشرك وكان أمره فرطا لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه لا تؤاخذني
بما نسيت ولا ترهقني وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. Perhatikan di kalimah mi'atin, mi'ati. Maknanya dekat sini ada huruf alif tetapi berbaris di bawah. Jadi alif ini kita tidak guna pakai. Jadi sebutan dia mi'ati. InsyaAllah supaya dapat kita bersama-sama berkongsi di sini. Jikalau boleh tuan-tuan dan para pendengar, maknanya lancarkan seboleh-boleh, lancarkan. Dan sebelum beralih ke Iqra' 5, pastikan tuan-tuan dan perempuan lancar. Jadi mudah untuk tuan-tuan pergi ke Iqra' 5 apabila bacaan tuan-tuan sudah lancar, insya-Allah.